HPV adalah virus yang diketahui menyebabkan beberapa jenis kanser dalam badan kita, terutamanya kanser wanita yang kita panggil sebagai kanser cervix. HPV menjangkiti seorang wanita apabila dia melakukan hubungan seksual pertama kali. Jika pesakit mendadak ataupun seseorang boleh mendapatkan vaksin sebelum mereka berkahwin atau sebelum mereka melakukan hubungan seksual pertama kali, waktu mereka dilindungi daripada mengembangkan kanser cervix. Ia hanya 2 dos. Tidak menyakitkan, full-tire, mudah. Tidak beracun, suntikan yang mudah, dan saya mencadangkan setiap gadis pada usia 15 tahun mereka harus divaksinasi supaya mereka akan dilindungi 99% daripada mendapat kanser cervix.